Beli kereta baru tapi tak ada manual book, servis booklet pun tak ada. Macam mana tu? Walau bagaimanapun ada cara dia. Okey, ini cara dia. First, korang buka web Proton, official web Proton punya lah. Okay, lepas tu korang tekan yang garisan 3 ni. Okay, tekan model. Okay, contoh X90 yang baru ni, yang ada rebate 7,000 ni. Okay, so korang scroll naik atas sikit ataupun, ni dia. Ni, korang tekan manual. Okay, dia akan keluar lah. Warranty and service booklet, owner manual, multimedia manual. Contoh, kita nak owner manual. Tekan sini. Okay, tunggu sekejap loading. Okay, so inilah buku manual dia. Okay, so kalau korang nak download, okay, kalau pengguna Google, tekan sini, download. Okay, tunggu sekejap dia download. Okay, open. Open Sesame. Here we go. Okay, sekejap. Inilah. So, kalau korang nak print, korang print lah sendiri Ataupun kalau korang nak setakat nak baca, simpan dalam handphone pun boleh juga. Okay. Mungkin sebab banyak pokok telah ditebang untuk print press. Lagipun buku manual ni korang bukan tengok sangat pun. Mungkin sebab itulah korang kena download sendiri. Okey, itu sahaja. Semoga bermanfaat. Saya tak tahu nak buat konten macam mana lagi dah supaya view saya tu jadi banyak. Kan? Nak menyanyi tak berapa pandai lah pula. Okey? Share lah video saya. Itu sahaja. Terima tu.